Untuk kat motor saya dah 2 motor. Satu Honda CB650R model 2019. Biasa kalau saya pakai lebih kurang 3.5 liter lah. Okey, and then Z900 RS. Okey, yang itu lebih kurang 3.8. Setakat ni kalau nak ikutkan saya dah gunakan minyak ni, untuk Honda saya dah guna lebih kurang dalam tak kurang dalam 10,000 km, 10 ke 15,000 km. Tapi saya tukar pun minta maaf cakap lah, sama ada boleh tak boleh. 5,000 saya send dekat 5,000. Antaranya kita boleh rasa lah bila kita buka dah. Kita buka tu dia free dia boleh macam benda baru kan. Kalau sebelum ni saya pakai juga 2-3 brand dah saya cuba kan. Dia punya mungkin cairan ataupun aditif dia tu berbeza lah, tak sampai ke tahap tu lah. Tapi bila pakai kita boleh rasa kan buka dia. Jadi kita nak kata hinjut lah. Hinjut boleh, hinjut boleh lah. Tak, baru ni saya tukar minyak hitam tu. Saya kumpulkan minyak yang ni dengan minyak lama. Bila kita tuangkan, oi, yang ni pekat yang cair. Jadi kita boleh nampak lah minyak hitam dia susun banyak sangat. Saya rasa dekat 60 liter kat rumah tu. Yang ni CBR dan 50 3.5. Untuk maklumat 3.5 dia rasa saya kalau saya buka pun ada setengah motor dia kata dia akan berlaku susut kandungan dia kan. Tapi yang tu saya ukur balik lah. Ukur masuk dalam botol exactly samalah. Plus minus lah. Kalau Kawasaki pun 3.5 liter. 38. Oh 38. 900cc 38. Tolak. Yes, 4 botol sekali jalan lah. Tapi memang ada lebih lah. Mula-mula memang nak ambil ni lah pasal orang cakap nak jimat cermat kan. Yalah. Tapi bila tengok harga yang ditawarkan dengan kualiti dia kan, Better boleh. kenapa aku tak cuba yang ni kan? Sebab kalau ikut sejarah daripada zaman saya bujang dah, minyak ni popular dekat US. Dia orang buat super racing, drag racing ke apa ni kan. Nah, ni sekarang ni datang dekat Malaysia, kenapa tak cuba? Jalan dah sampai Thailand lah. Kalau Thailand tu untuk CBR saya ke dari sini KL, Wan Pelian pergi Krabi, besok naik ke Phuket, lepas tu daripada Phuket balik ke Patalong naik sampai ke Yala, patah balik masuk ke Hak Nyai, besok pagi daripada Hak Nyai terus transit pergi ke Narathi balik, Narathi Wat pakai Petani, turun Songkla, kemudian masuk kat Bentong, keluar kat Bentong. Lagi lah, ruang ni agak cukup baik dan menarik. Nasihat lah secara peribadi, bukan pakar belilah benda yang baik. Kalau macam online ni saya sarankan lah, pakailah, kita rasa dan kita menilai sendiri. Setiap benda tu ada kelebihan dia. Saya dah pakai, saya sarankan lah kalau nak cubalah benda yang baik, kita berkongsi dengan cara baik. InsyaAllah selamat mencuba dan hati-hati sentiasa di jalan raya. Thank you Mamin. Thank you. Alhamdulillah. Boleh beritahu sikit umur nombor depan tu berapa? Nombor depan tu 6. 6 guys. Belakang rasa.